Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok bahagian 2, soalan SPM 2022, kertas 2, soalan 9. So ni B lah. Sebelum ni saya dah buat soalan A. Rajah 7.2 menunjukkan 2 biji belon diisi dengan 2 jenis gas berbeza pada keadaan bilik. Okey. So kita tengok rajah ni. Kita tengok rajah, dia ada 2 belon. Satu belon A. Belon A diisi dengan gas hidrogen. Isi padu gas hidrogen ini adalah 0.6 desimeter cube. Belon B pula diisi dengan gas helium. Also isi padunya 0.6 desimeter cube. So benda pertama yang you kena realise adalah isi padu belon A dan B adalah sama. Okay. Apa benda yang you nampak semua you tulis. Senang supaya you tak lose your train of thought. Okey, selepas benang dipotong, apa berlaku? Okey. Kedudukan belon A ni dekat sini. Belon B adalah di sini. Okey. Soalan dia. Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian bagi belon A dan belon B selepas benang dipotong. Okey. Bila dia sebut terangkan pemerhatian, basically you kena bagi inference. Okay, because pemerhatian is one and then reason for the pemerhatian is inference. So you kena bagi tahu sebab lah. And you kena terangkan untuk kedua-duanya sebab ada 2 belon. Sebab tu dia kata perbezaan. Cuma dalam rajah ni dia hanya bagi gambar. Dia tak actually say it out. Dia tak actually word it point. Dia tak actually type it out pemerhatian itu. Therefore, the first thing yang you tulis adalah apa pemerhatian yang you nampak. Normally it is like that. Kalau lah pemerhatian dia dah sebut, dia dah tulis benda tu, tak perlu sebut lagi dah lah. It won't be the first point. Tapi sekarang ni dia hanya bagi gambar sahaja. So you have to actually say out what is the thing that you can see. Apa yang kita nampak adalah kedudukan belon A adalah lebih tinggi daripada kedudukan belon B. Betul tak? So that is what you write lah. Kedudukan belon A lebih tinggi daripada belon B. Okey. Ingat ya, bila saya sebut pasal pemerhatian, maksudnya the thing that you can see. Kita tak boleh kata belon A terbang lagi tinggi daripada belon B. Sebab kita tak actually nampak belon A ini terbang. Because this is a static diagram. Dia bukannya benda yang bergerak. It's not a video. So you cannot say belon A terbang lebih tinggi because you didn't see that. Yang you nampak sekarang kedudukan je. Kedudukan belon A adalah lebih tinggi daripada belon B. Saya harap you understand the difference of pemerhatian. Okay? So pemerhatian is anything that you can see. Yang you nampak daripada rajah. Okay. Point nombor 2 hingga nombor 5, sebab dia 5 markah kan. So point nombor 2 sampai nombor 5 adalah menerangkan perbezaan pemerhatian ini. Basically telling the inference lah. Okay? Okay, so macam mana kita nak buat? First tadi, kenapa kita tulis benda ni? Ini penting ni. Kalau you tak nampak benda ni, kadang-kadang kita, because it is in the exam mode, kita macam terlalu fikir, macam apa topik mana tak payah macam tu. You on a daily basis, kalau you nampak, contohlah kedudukan belon ni, satu dekat langit tu kan, satu lagi atas daripada lagi yang the other one, apa you akan sebut about belon A ni? Mesti you akan sebut belon ini lebih ringan, betul tak? And belon B ni lagi berat, betul tak? Tapi isi padu dia sama. Itulah benda yang you nak kena sebut. Okay, so point nombor 2. Belon A lebih ringan daripada belon B pada
isi padu yang sama. Bahasa Melayu bukanlah bahasa Melayu tak betul pun tak apa, tapi macam all your basically what you're saying is walaupun isi padu dia sama, tapi belon A ni lagi ringan daripada belon B. Itu maksudnya. Okay. Then point nombor 3, you nak kena kata pula kenapalah belon A ni lagi ringan. So you kena realise benda kat bawah ni. Kenapa dia bagi information yang ni? Jisim atom relatif ni. Kalau dia bagi jisim atom relatif, mesti you kena kira jisim, betul tak? Tapi macam mana you nak kira jisim kalau dia bagi isi padu? So basically you kena kira bilangan mol dulu, betul tak? Based on isi padu ni. Okay, the thing is they have the same volume. Kedua-dua belon ini mempunyai isi padu yang sama. So kalau isi padu yang sama, mesti bilangan mol dia sama, betul tak? Because you are going to use formula penghitungan bilangan mol yang ketiga, iaitu bilangan mol sama dengan isi padu gas bahagi isi padu molar gas. Since they have the same isi padu, obviously bilangan mol dia pun akan sama, kan? So what you can write adalah bilangan mol gas. Gas, hidrogen dan helium adalah isi padu dia bahagi isi padu molar dia. Okay, tak perlu unit pun tak apa. Okay. So, bila you tekan calculator, you will get 0.025 mol. Okay. Kan tadi kita kata lebih ringan? Kan kita kata kita nak kira jisim. Now you use the bilangan mol untuk kira jisim bagi setiap satu belon. Okay. Disebabkan saya tak ada tempat nak tulis kat bawah ni, so I will put up here. Okay, saya akan tulis kat sini. Sorry it is all over the place. Saya harap you can follow. Okay, point nombor 4. You kira jisim belon A. Macam mana nak kira jisim belon A? Ambil bilangan mol ini, 0.025 mol, darab dengan jisim molar bagi gas hidrogen. Jisim molar bagi gas hidrogen, okay, since ada 2 atom hidrogen dalam gas hidrogen, 2 darab 1 gram per mol. So you akan dapat 0.05 gram. Okay, itu jisim belon A. Then point nombor 5, you kira jisim belon B, which is yang mengandungi gas helium tadi. So bilangan mol dia pun sama, kan? 0.025 mol darab dengan apa jisim molar bagi helium? 4 gram per mol. Okay. So you akan dapat 0.1 gram. Nampak tak beza jisim mereka ni? So betul lah belon A ni lebih ringan. So you prove your observation ni based on calculation. Dan ini sebenarnya adalah contoh soalan KBAT. Dia tak susah nak ikutkan sebab it is something that you can see secara you have seen this in your life. Mesti you pernah tengok belon terbang kat udara, kan? Satu kedudukan dia lebih tinggi daripada the other one. Macam tu. Tapi kita wonder kenapa. Mesti kita pernah terfikir, oh sebab belon tu ringan lagi. That kind of thing. So now you are relating it with chemistry. Itu sahaja. So soalan KBAT, kadang-kadang orang duk kata soalan KBAT ni susah. It's not susah. It makes you think. Itu sahaja, sebab tu nama dia kemahiran berfikir aras tinggi. So doesn't mean that you will make your otak fikir lebih means it is a susah question. No, it's not. Okay, So I will see you in the next video, insyaAllah. Bye.